Di Malaysia, kawasan perlindungan melindungi antara ekosistem yang paling unik di dunia. Ia dicapai melalui usaha kerjasama yang kekal dan berterusan di peringkat lapangan. Namun, dalam usaha global untuk menghentikan kehilangan biodiversiti, kita memerlukan aktiviti pemeliharaan dan pengurusan yang membuktikan kawasan semula jadi ini diurus dengan baik, berfungsi secara lestari dan mampu bertahan lama. Daripada keperluan inilah wujudnya IUCN Green List. IUCN Green List ni merupakan satu piawaian antarabangsa yang mentakrifkan apakah yang dimaksudkan sebagai kejayaan dalam pengurusan kawasan perlindungan. Dia mempunyai 4 komponen. Yang pertama, good governance atau tadbir urus yang baik. Yang kedua, perancangan dan reka bentuk. Effective management, pengurusan efektif, dan ketiga-tiga komponen ini menjurus kepada successful conservation outcome, iaitu nilai pemeliharaan yang nyata. Untuk pengurus-pengurus tapak, mereka boleh fikirkan Green List ni bahawa ia adalah satu instrumen, bukan sahaja pengiktirafan, malah satu instrumen yang boleh digunakan untuk menambah baik pengurusan kawasan. Tapak pertama kita iaitu Sugut Island Marine Conservation Area yang dapat ditonjolkan di peringkat antarabangsa kerana menjadi contoh sebagai satu taman yang diurus dengan telus dan efektif. Bila sesuatu kawasan itu disenaraikan, ia tidak bermakna ia bebas daripada ancaman ataupun ia sempurna. Tetapi apa yang lebih penting ialah bagi seseorang pengurus kawasan itu mengenal pasti, menilai serta mempunyai pelan tindakan bagi menangani ancaman tersebut. Tapi setelah mempunyai pelan tindakan, ia masih dapat membuktikan bahawa nilai pemeliharaan tetap wujud. Selain daripada sebagai tempat flora dan fauna, di sini juga kita terkenal dengan kelawar lah, yang mana hampir separuh daripada kelawar, populasi kelawar di Malaysia adalah ada di dalam reserve inilah. Dalam kawasan reserve kita sendiri, kita ada pusat konservasi gajah, kita ada pusat konservasi seladang, di sempadan pun kita ada konservasi harimau Malaya. Green List ni adalah penting sebab daripada pengiktirafan ni, kita tahu apa yang kita buat sekarang ni adalah di landasan yang betul lah. Antara inisiatif Perhilitan adalah melantik local community sendiri di kawasan sendirilah untuk menjadi ranger yang terdiri daripada orang asli dan masyarakat setempat lah. Setiap tahun memang kita target untuk membuat rondaan sebanyak 50% daripada kawasan reserve lah, bagi memastikan tiada pencerobohan dan tiada aktiviti-aktiviti yang menyebabkan impak yang teruklah kepada kawasan reserve. Selain daripada tu, kita juga ada memasang kamera trap dan juga kita membuat pemantauan kelawar lah. Perkara yang paling membanggakan saya dapat bertugas di tempat saya dan boleh menjaga hutan di kawasan tempat saya dengan lestari. Di dalam kawasan reserve sendiri ada terdapat beberapa kampung orang asli lah. Mereka menjalankan aktiviti seperti bertani. Di dalam pelan pengurusan kita sendiri ada dicadangkan untuk mewujudkan zon penggunaan khas untuk masyarakat orang asli. Zon penggunaan khas, saya sebagai guide ataupun wakil komuniti, saya rasa bersyukurlah sebab satunya kita boleh bebas menggunakan kawasan tersebutlah. Rizab Hidupan Liar Tengku Hasanal kekal komited terhadap penambahbaikan berterusan. Pemantauan dan dokumentasi biodiversiti akan terus diperkukuhkan dan diperkemaskan bagi menyatukan aktiviti pengurusannya ke dalam satu program yang lebih menyeluruh. Saya mengharapkan bahawa terdapat lebih banyak kawasan yang menyertai, tapi lebih daripada menyertai, mengamalkan prinsip-prinsip IUCN Green List. Dan seterusnya, di Malaysia kita mempunyai kawasan perlindungan yang diurus dengan cekap, telus dan inklusif untuk biodiversiti masa hadapan.